Allah. Tak berujuk pasal dia rumah. Mama. Pada hakikatnya Tuhan anak guru. Anak berujuk no. Tapi kau nak ujuk? Ujuk kau pakai. Karena pada dasarnya pengen dia rumah apa dia? Dia ada dia rumah yang membadas dia. Dia ada dia kerja membadas. Ada kerja membadas. Ini dari hakikat kawan. Nah, bahasa ni dalil dari iblis kerana le ada ini tu dia kalau ada tu ada Tentu. tu ada bermuru yang macam mana kalau beberapa bersama dengan tu ada Koina. ha Dar koina. tu apa ni ya tu Ada je bab baje lintu baru. Ilah itu baru ada pakai baju baru dah baru ada pakai baju ada pakai baju baru menyaman Allah biana wujud Muhammad biana wujud semua tu wujud gede ya betul dah baru ada baju itu baru nak apa beliau ni baju itu baru beliau ni hubungi berapa baru besok berjalan kata hubungi pakaian itu baru tu pakaian tu yang mana Muhammad pada hakikat kerana wujud, Allah kerana wujud. Semua wujud? Wujud tanya. Wujud tanya wujud hamba. Allah Muhammad yang mana wujud hamba. Maka nak wujud. Itu baru pakai baju sewa. Baju sewa. Sehingga ada baju itu maka dia baru. Ya. Puno kadang malam nak kembali baru. Dia baru lagi kan. Dia itu pengui. Ubi dah baru itu baru. Kakak beliau ni luar dengan mobil aku bobo begitu kerja ni rumah pembina. Dia baru dulu dia luar. Apa kerja itu kan? Bersewa. Ni nak dalil Allah nak wujud, Muhammad nak wujud. Cuma kau nak wujud kedua. Wujud hamba kan? Kau nak kerja orang tinggal kedua, kerja sewa je kau. Mana kerja kui kan? Anak aku suruh dia tahu dia kerja belami. Tapi itu ada, kan takut, tahu ada. Bukan itu kerja kau nak kerja dia duduk lebih lama. Ada kan? Anda berdua apa je? Jangan tahu kerja duduk lebih lama. Ya. Ibu pegawai kan? Dia kerja apa yang beri itu, kak beri itu dulu. Laptop rumah dari, cuba itu dari mana? Anak ada bukan sana, anak ada. Di mana ada? Itu ada mudah kan? Maka dia nak baca ada. Jadi mana debuhnya debuh ada. Debuh adat istiadat. Sehingga wujud gedenya dipakai oleh Allah dan Muhammad. Kalau dia mengingat dulu, jika kau wujud Muhammad kan? Ya apa? Ya apa? Ini berdua di dasar tahu. Ada wujud. Allah Muhammad ada wujud dalam hari. Mari doa. Hai no. Ada wujud. Oh dia nak. Atau juga nya. Berapa rumah? Sebenarnya anak anak. Kenapa dia sewa? Cuma dia lagi wujud Allah wujud saya. Sewa. Itu apa pakai sewa? Dia semua benar kan? Muhammad nak baru wujud. Apa wujud kalau dia nak kau dia benar wujud nak wujud dia. Anak buah bentuk dia baru. Jadi memang betul bagiannya di rumah belah. Kalau soalan tak ada buah, bayi tak? Bukan dia mah. Terus jago na. Dua senter ya. Yang pada saya rupanya dua pakaian berapa? Berapa dulu? Allah mama pakai kesiwa pakaian hamba. Iya. Kesiwa wujud hamba. Siap. Juga trip? Ya. Udah pelaminan benar? Duduk pelaminan. Nah, jadi ya pamer roh ya. Kepada tamu undangan yang cerita duduk pelaminan yang menang gaknya 2 hari lagi duduk pelaminan kemungkinan tu tadi dah ada mama ada pun tadi makan gambar dia tidak ada ikan gambar amal dia ambang yang kedua dia tak tunggu dia tunggu menjauh muda baru jadi pakaian yang dah ada warna wujud ujung kau dia Allah nanya apa pakai malam dah. Dia pakai ni. Pakai itu bukan. Dia jangan dia pakai itu ni. Sigo pakai. Dia pakai anak betul wujud ke anak betul. Anak duduk pelaminan.
Kita nggak pakai baju kau. Suruh orang nyari kan? Kau dia pakai kan? Dia pakai kita baik gitu. Jadi dan ada yang agak bunga orang kuat. Kau dia orang yang lebih nangis berdua. Memang orang yang Allah nak wujud sih. Manusia. Kau yang wujud lah. Lu ke mana? Ini. Kita ramai dah lagi. Mana jadi ke? Nanti yang apa? Saya. Nanti yang. Diurunya ke jauh je, lu rupa bulan minang, nak rupa lu sebab bulan minang, rupa 20 yang lagi. Nanti yang baru orang je. Nanti yang. Ni ada kah nanti yang dulu? Ada kah orang nanti yang? Kan jauh je. Mana Allah nak wujud dah sayang kan? Tak pernah ada wujud dia. Sayang kalau pernah wujud. Sayang bila dah baru. Ayo je. Jadi karena saya kalau kendaraan itu enggak baru. Ya, coba je dia yang kali begitu akan bawa ni. Mak, itu hanya lebih dah kemana aja. Jadi kan, tak usah berjaga. Bukan dia tahu. Jadi mana awak tak usah uji dah. Mana uji bagi orang malah tak. Jangan pemain dua gol. Yang tidak melupai pada orang pada mulut mana mudahan. Kena mudahan. Jadi kita benar jual ada pamer makmum yang terbaik Tamu Allah. Boleh dah undangan dia kan? Ya. Ada pamer dan dia. Budak-budaknya ke pamer. Nanti dia boleh benar jual ada pamer juga. Pasal hidup kering juga. Iya. Dia pamer juga. Ya Allah. Budak-budaknya ada pelaminan ke bukan pamer. Dia pameran kan. Yang anak yang nikah orang anak cari paham nanti dengan ada budak. Kalau itu para hadirin tamu undangan sekalian mengucap syukur dengan sedalamnya kehadiran Bapak Ibu. Okey baca. Kemudian tamu undangan. Tidak semuanya tahu, kita mula. Tamu. Jadi memang awak tahiyat dari ujung. Kalau rumah pada tamu undangan. Betul. Ngaji sebab urut yang menjadi mana kita. Ini harus pelaminan lu supaya berbahagialah kamu sama berbahagia. Ya menang, ucapkan selamat kan. Kedua mempelai. Pak ini kuat saya. Ya. Ucapkan selamat bahagia kepada kalian berdua. Kedua mempelai. Kuat saya juga dengan, tidak ada saya juga. Jadi ucapan selamat kepada Allah dan Muhammad. Allah dah bersyukur dia dah. Dia dah pamer juga. Jadi perkenal juga dia menang mana? Mana ujung Pak? Mana ujung? Pengajar. Dia baru mengajar dia baru. Kan lama. Bukan orang kaya kan? Kau siapa apa yang mandai? Dia dah berapa? Ya. Punya kita siapa aku kau semua dia mana? Ani kaya siapa sih? Kau pengajar? Anda macam mana Pak Menteri mungkin? Kau dia pengajar dia Pak? Ada presiden dia Pak? Pak Mari. Wadah. Itu lebih baik kan? Ya. Tapi kau hanya dah. Tidak ada lah. Kau ini tinggal dua renungan. Beri-beri sedap kan? Tak boleh ada kan? Ya ada kau lah. Kan kau ada ada. Sehingga anak Mekuno berdua jaga Madinah kata dia berjaya dia. Itu ganto pakaian baru lah. Itu pakaian ganto pakaian itu baru. Disintren. Jadi menjelaskan kawin 5 tuan atau pasal balik. Bajai dia aja sehingga betul cenderung pakaian dengan tuan kita. Sehingga pakaiannya lebih dulu mana bajai ka datang dia baru bajai ka. Haji pakai bajai orang ini. Bajai dah haji Pak. Okey. Bajai 5 tuan mo. Berkelih 5 tuan. Bajai dulu dengan. Tidak perlu bajai dengan. Dia ada bajai dengan cenderung nah. Kita nya di pelaminan yang pakai bajai. Bajai yang kedua 5 tuan. Nah, baca. Allah dan Muhammad dipakai wujud hamba. Wujud hamba. Jadi aku sebagai anak persangka hambaku. Jadi kitanya aku baca punya tuan dia. Jadi wujud lihat tuan tuan. Buat pun bentuk aku yang pakai bahasa aku menang. Walaupun mereka ada untuk yang bentuk. Tapi orangnya namanya Allah Surah hak kau mah. Ini ada ulama. Surah dia tak apa. Tapi asal masalah sendiri. Cerita. Rupanya dia Islam merah. Nah, aku baru berjalan lah.
Itu ada. Tapi urung aja ada gubernur Aceh yang nama dia, urung tak ada. Bukan. Katanya orang koma. Ketua ada di dapur. Ya udah kita disiapkan. Iya. Pada dasarnya Allah dan Muhammad ada betul dan ada merupakan dia. Lalu dia betul dan merupakannya wujud hambanya. Sehingga ada kata wujudnya. Kedua mempelajari tiada ada berpakaian dia pada detik-detik tersebut dan itu ada kelaminan. Sehingga bapak-bapak dan anak menyewa pakaian untuk kepada anaknya. Sehingga ditampilkan di depan publik di atas pelaminan. Semua yang datang mengucapkan salam selamat kepadanya dan memberi dia ke amplop di pada begitu. Dan kado. Pak lainnya, Pak Isrami, Suara. Ina nak buat, tapi yang mulai Daiku. dari yang sekarangnya, sekarangnya. Memang ketahuilah olehmu bahwa pada dasarnya Allah Muhammad tidak ada bentuk, tidak ada merupakan dia. Nescaya yang dipakai itu bukanlah bentuk dan rupanya, hanya paham. Allah. Paham. Wujud hamba. Kenapa? Nah, tanya lagi. Sedangkan dia makaya. Kenapa enggak ada? Memang enggak ada, biar kaya enggak ada. Biar kaya enggak tahu juga rupanya. Biar kaya anak ujung. Biar kaya anak presiden, anak punya peminatnya. Iya. Angkat dia jadi anak Jokowi. Dia belum saya juga apa. Kayak berjarak dengan anak itu. Pada dasarnya hanya itu lagi. Khusus dia buku ya. Kalau kita belajar seperti pertama kau, lepas itu mau dia ni dalam pakai kayu naik. Kalau kita dalam ni dalam apa? Yang di dalam kejadian ada di Karang itu yang diciptakan oleh siapa penuh. Ada orang penuh hukum baca kala karena berdoa bersama sama. Jadi ketika ada bawah ada pilihan. Anjing. Ini kita sekali dari apa-apa yang begitu. Ketahui awalmu bahwa Allah ada bentuk dan rupa karena dia sebagaimana prasangka hamba ya. Ibadahnya bukan apa yang menandung. Benar? Hamba dah no? Yang kalau ibadahnya bukan hamba yang menandung. Hamba dah no? Hamba yang lalu. Baik hamba yang lalu. Ibadahnya bukan hamba yang lalu yang menandung. Kan hamba sembarangan hamba ni. Kan sembarangan Hamba. kan sembarangan Allah dia bukan pakai baru. Ya. Ulu-ulu kusuk lah. Kan anak buat jelek-jelek dah ulu-ulu kusuk orang dituakan. Duit itu baru segala macam pun dituakan. Kan ulu je gede-gede ni. Bapak kaptu yang mau tahu apa itu baru. Ulu yang di nomor satukan orang yang dituakan. Oh, yang ada jangan tutup itu baru. Kalau tutup ulu baru. Menyamanam yang kalian punya apa? Ulu itu. Ulu ada baru. Coba kalian ada baru ini. Dua ada baru. Yang ada itu semua dulu. Ya. Nenek ni kan? Ya. Lain habis tak? Kalau Kaya betul je. Kaya betul pakai anak pun. Tinggal di dunia ini behang apa lagi? Juga kan sepak. Dia baru behang. Baru betul punya lain. Baru kecil itu segala macam mana? ya. Dah selesai itu baru bawa. Bersanding tu. Sini bersanding namaku dengan nama Muhammad. Mama. Bila bersanding dua mempelai. Jadi ketemu Allah dengan Muhammad bagaikan dua mempelai. Dua mempelai. Kedua no. Ya. Yang Israel pada awal. Selanjutnya apa yang dilakukan oleh pelaminan tadi? Nah, kisah selanjutnya. Kisah selanjutnya hari sudah menjalan jam 4 sore. Apa kisah selanjutnya yang dilakukan oleh dua mempelai? Masuk kamar. Masuk kamar buka-buka. Pakaian. Diganti pakaian yang diberikan oleh mertuanya, kan begitu? Lama tak kemudian, nah, datanglah waktu maghrib. Pakaian yang mertua akan dibuka. Sudah salam maghrib. Dan lagi buka pakaian itu. Berpakaian lagi seadanya dalam kamar. Apa yang dilakukan oleh Allah Muhammad sudah itu? Sudah ketemu dia di kayu simpang tiga itu, ada simpang tiga itu bertemu si Allah dengan si Muhammad. Selanjutnya, mari kita adakan sebenarnya itu. Apa kisah cerita yang akan berlalu? Coba anda paham. Kisah dua mempelai tidak masuk kamar. Dua menjadi satu. Sudah menindih. Begitu? Allah Muhammad dua, sudah menjadi satu. Jadi kedua, dua menjadi satu. Yang mana Allah?
Enggak ada awak, enggak ada Muhammad. Muhammad. Yang mana Muhammad? Enggak ada Muhammad. Enggak ada. Allah. Dua atau menjadi Isa? Satu. Satu lebih dua. Dua. Kita nombor. Berapa? Allah. Tak pun ada. Berapa? Tak pun ada Pak. Lagi orang malam, dengan dua ke malam. Itu berapa? Allah. Dua kan? Apa dua? Tapi tadi. Tiga. Yang ada yang nak malam. Kau malam tunggu agam dalam kejaminan. Kau mati ruang. Ya. Dua ini lihat itu bro. Tiga. Jadi Allah mama ini ada bro. Tiga. Tak ini apa ni? Tiga. Bro kan? Tiga. Bro. Bunuh kejaminan tu. Yang agam yang ni. Yang ini. Mau mana dia ulang supi? Bokre kayu tu, bokre tu ni dah. Oh, si banyak malu ah. Dia agam kayu ni. Awi. Wallah. Allah. Kalau buat mau ni kan tu pe. Bukan agam, nak bukan bina ni dah senang le. Buat sekali lama beri di bawah kan. So ni cuma, harus tahu dia. So ni harus tahu dia. Ni jadi dah nak beri yang ni orang tu. Oh, dua. Lupa yang dua itu dia berkata hari bagi ni. Oh. Dia Allah ya. Awi. Dia Muhammad. Yang Allah yang Muhammad. Ya, Muhammad. Nah, dalam tempat dua. Yang Allah yang Muhammad. Ya, Muhammad. Sampai satu kita boleh jual. Dia ada pun jadi anu. Kasih hati-hati keluar. Kayak ini lah. Pun jadi anu ini ya. Bercampurlah dua supir Sperma. pada malam berkah. Pertama. Awalnya kita balik dia menjual. Jadi kita di luar negara pulih. Kami berlanjut adegan ketiga babak pertama. Sperma sudah menjadi satu. Yang dikawinkan Sperma. dua sperma tak jadi Satu. Cacoknya ada boleh dipilih. Bila dipilih berdua. Kalau kita memanok dan darat. Ya. Dua atau menjadi satu yang mana pun laki-laki mana sebenarnya punya perempuan. Enggak tahu lagi. Tak tahu lagi. Dah simpan kita ini. Naik ke sana pergi ke sana lagi. Kita rendah lihat di sana. Ini sudah kuning dari dalam data supiri. Karena kau yang nembak di dalam, nembak di sini nanti hamil kalian. Yang cepat kali hamil. Dah simpan ini. Nanti masuk ke tadi. Masih ada laporan lagi dari dia. Pergi ke sana nengok juga ke sana. Antara si Allah dan semua Allah dia ada. Jadi ini berapa kesini naik, kasih nonton sama kamu. Ini lagi. Tengok Allah Muhammad lagi ngapain tu? Dua ada juga di satu. Ini tidak ada berujuk lagi. Dua menjadi satu. Dua satu menjadi dia. Tiada. Yang ada apa? Sperma di sini kan? Lampiring. Inilah pembuktian. Mereka sudah berhubungan intim tadi malam. Aku sebagai saksi. Ini barang pembuktian. Ini dia. Ya juga. Adegan pertama, adegan ketiga babak pertama. Apa yang dilakukan oleh Allah Muhammad? Dua-dua kembali ke dalam Cahaya. Ini dua-dua kembali ke dalam piring. Ada bentuknya lagi? Enggak. Enggak ada. Enggak ada bentuk. Enggak ada bentuk. Bentuk. Nah, ini pun Enggak ada bentuk. yang ada supir. Supir. Orangnya kemana? Enggak tahu. Nanti kita lihat. Buka layar. Tadi layar. Bapak yang ketiga, adegan ketiga babak kedua. Apa yang sedang terjadi? Ini sana lagi dulu. Itu pun kayak namanya seluaran juga film juga. Di sini mereka sudah terjadi putus. Kedua mereka. Apa kerja mereka antara siapa dan semua makanan? Lagi apa ini itu? Jadi dua-duanya kemudian mereka. Cahaya. Karena mereka dasar mereka. Cahaya. Mereka dua-duanya dasar daripada air mah. Armani. Dokter baca air mani tersebut kan? Ya. Inilah ujian dasar kan? Ya. Si uji sudah mempelai. Ya. Dan air superma, nusumi matahari, kembalilah. Sebagaimana Bapak Mamat sudah menjadikan dia dalam suatu saat waktu hari itu, baru itu. Ya. Ini semua gerakan lagi. Kalau suatu saat nanti dia apa gerakan yang sudah terjadi pada ketika tersebut? Mari kita terminat. Menurutmu apa kejadiannya? Jadi dua mempelai ini sudah tidur, pulut. Kami pikir dah sampai ke sini, yang baru akan tidur. Bapak kira tak ada demo. Mana? Ya. Di sini orang di memang pertama tak ada. Lega ada tidur. Maka kita tidur. Ya Allah Allah. Ini kira mah. Begini ini sudah punya dia Allah itu. Sini dengar kedua tu. Jadi punya dia. Tuhan. Yang bermain ini, jadi perlu tiga. Kita bermain di sana tu. Buat berarti. Iya Pak, ini kita lagi tengok dengan daya dua. Ini adegan ketiga, bawah kedua, pun sedang jadi.
Tuhan. Ha? Kembali ke Tuhan. Kembali ke ruh. Ruh ni. Ruh itu lah sama jadi hanya buka. Jadi ruh itu. Tuhan ada ada mana tu? Tuhannya tengok apa? Apa? Kerja apa yang dia tengok lah. Tengok Tuhan ada mana tu? Dia punya bawa ke ruh. Tapi dia pertama. Lalu ruh, dia Tuhan pertama kamu ada. Allah ada tak? Bawa ke ruh. Tapi ruh ada ya. Berarti kalau ada orang dia dalam dunia ini, oh ya itu. Ada je ngomong. Nama dia ngomong apa? Ya. Oh ya, ya ini begitu. Kasih dia ngomong. Apa tu kan? Aman. Oh kau je dua. Apa ngomong apa? Kalau itu ada oh. Tuhan. Ya, baru bawa kedua. Tuhan. Berdua anak. Nali. Kau kosong mama. Jadi ada boleh tak? Kita ada kalau boleh ngomong dia. Ah, dua baru bayar kita, baru boleh. Kalau kita dah lega, kita belum kerja belum bayar berdua. Dia mana yang berdua ni kan? Anda ni berdepan, anda ni pakai depan ni tu. Lagu apa tu? Tuhan. Kasar kasar. Apa. Oh yang anda ni boleh kembali kan? Belum dah bayar kedua. Anda belum boleh. Awalnya itu dia dah kayak apa tu? Berdua. Ya baru sampai. Macam. Kemana tu? Kosong. Bandua ini kalau mama dua jadi. Wallah Allah wala. Kau dua malam tu itu mereka kayu dua kan? Kayu malam kan? Ya. Kayu dua kayu itu dua. Ya. Ada kali keempat bapak Pertama. sedang belajar. Tenang. Tiga. Dua ada. Ada dua. Ada dua. Kau dua berdua. Allah kamu ujung sama kamu. Kamu ujung. Jika kamu dua bikin dengan itu. Ya. Tengok kalau Allah. Itu baru dia pun hari nak ada tu. Boleh pun nak yang dia nak itu dia tu. Kalau yang tak ada. Boleh kaya dulu. Boleh mana yang boleh kalau orang. Kalau anak perempuan yang tak ada. Kalau jadi mama kaya dulu. Banyak. Kaya dulu. Boleh dulu. Dua. Dulu. Nah. Mama ada betul dia kayak apa dia. Dia orang modal dah kaya. Ya, dia banyak mak dan dia sekarang dia mampu orang dia. Dia punya orang dia kata bawa. Ini udah pergi orang. Lagi pergi orang pun mampu mendai nak dia pun ada. Dia pergi orang pun mendai nak dia pun. Itu dulu, itu kaya. Dia tu baru itu kaya. Dulu. Dia pun ada mana? Dulu saja. Dulu lah. Dia sudah tidur berapa? Berapa dulu? Dia berapa sekarang? Berapa dulu? Ini kan tu, mati lo. Oh, ada tu. Kalau tu pergi. Kalau pergi lagi tinggal dia. Mama tahu apa? Mama ada pergi. Dia makan, ada itu. Oh, dia. Dia ada rumah. Ada rumah. Urina pun orang urina. Kita belajar. Datang. Dan dua tahun. Jadi ada pergi. Dan dua tahun baru ada pergi dia orang mama. Mahia dia mana? Dia kain mau kita kalau dia hidup kayak tu. Tahu tak? Itu. Mana yang orang lama boleh boleh kalau. Kan boleh.
bagi doa, jawab doa. Dengar rasanya kan? Awak nak dengar. Cuma kena ada dulu. Layan nama, layan buku, layan buku. Apa dah sokong buku. Gaya anak tu. Anak tu tak anak mati. Layan nama, layan buku. Cuma ada dulu. Dia ada dulu. Sebab dia mau minta. Tak dengar tak? Sama dengar? Mati. Mati. Bicara baru apa mak? Mati. Oh, senang. Mati. Kata dulu. Kalau baru kata dulu ini tu lah. Ini kata mak yang kata dulu. Nampu sudah nampu. Kata dah. Kata doa doa. Bermulai berdoa. Bicara leo. Yang ini nak dulu. Wah, yang ada itu. Ini dia kata ini dia. Rupanya ada aja sahaja Pak. Terima sembah. Bayang. Ada contohnya. Jadi tetap dia bermayang yang berumur juga. Bayang. Ada tak? Ada lah. Cuma bermayang dia adanya aku. Yang salah bermayang berumur. Jadi dia sudah ada. Ya. Urung salah bermayang itu lupa ada. Lupa ada itu salah bermayang. Urung yang salah bermayang hanya lupa ada itu. Itu dah berumur. Dia terjawab dulu persoalannya. Yang terjawab bagaimana? Kira-kira kan juga kan? Ya. Terus juga juga kan? Wah banyak dakwah itu. Dia murah ada kumpulnya. Dulu dia. Ada budak aku. Sedang memang murah dengan ada gedor. Lah ada dulu. Dulu budak dua katanya belum jadi tu kalau ayo dakwah dia pada budak. Nah, dia ada kita ada. Ini dakwah bawang. Itu ada apa? Sebab kita dalam rangka Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu bi ayatina innahu was-sami'ul basir. Bona. Kahai itu sudah wala tidak bersedia. Jadi mama ada ada orang yang bagi murah. Jadi manilarang mula besar, pembayar yang lagi daripada kita pula orang tu pakai pula pun darah pun yang sah ni dah juga. Pada kita nenek muda wah ustaz, tiba ni pun ada. Kami kita kan. Nak murah nak kan? Murah nak buat murah. Yang murahnya, barcode kilat, nur yang bercahaya, kan murah. Barcode, baca surah Al-Baqarah, hampir di semua petir ayatnya di situ. Nah surah Al-Baqarah berjalan ayat kedua. Hampir saja di semua petir itu kilat mana di situ barcode. Nah dalam surah Al-Baqarah ayat itu ayat yang kedua, ayat 18 ayat 16. Jadi dia tak doa. Anak dia itu nak leru. Wah. Dia tu sini lagi. Itu. Kak ada yang Ngatan. oh dia ada apa tak? Alias mak. Mati. Mati bawa tu. Tuhan. Tiganya dari Allah ke gua itu. Tuhan. Allah ke bawa doa. Gua kedua. Di bawa doa nak 6 satu tu dah gua nak bawa tu. Gua ke tu. Tuhan. Dari Allah gua ke tu. Tuhan. Kalau bawa doa, sinalnya gua bawa tu. Tuhan. Di mati dia dah bawa doa. Kedua Tuhan dia. Di Allah, Allah. Dari Allah ke Tuhan. Baik buat Tuhan. Orang lain dia hawa, yang luar dia hawa dulu. Tuhan. Kan, wa ke Tuhan. 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 Kau dia itu kau ke Tuhan. Kan wa Tuhan. Kenapa Tuhan? Tuhan. Wa ke Tuhan. Allah wa ke Tuhan. Bila wa ke Tuhan, minggu dah lekan. Ikan itu orang tu nyetu lagi tu dibawa kedua. Aduh, demi itu. Kegeliran itu benar. Kalau bawa dua, boleh dapat dua. Di rumah dia pun, dua waktu. Tuhan. Kalau kedua, Tuhan. dua waktu ya. Kedua kedua. Dia dua kedua. Allah hanya dua kedua. Tuhan. Dia ini dua waktu. Bakal dua waktu. Pura ketujuh, urungnya, tahu boleh, kita baru
Dia baru dia buat batu. Tak kuat. Dia buat batuan. Batuan, kaya orang kedua ni. Ya, ya, kedua kan anak dia.